So mak ayah ke siapa-siapa ke yang anda tahu yang biasa berkebun dekat lereng bukit ataupun tanah gambut ke apa ke, pesanlah kat dia orang. Janganlah bakar-bakar je. Besar juga apinya. Buka hos juga akhirnya. Bila tanah gambut dia terbakar lama, bawah dia ni masih kering. So haba dia simpan kat bawah. Bila angin datang, walaupun kita dah padam, dia naik balik. So nak tak nak kena buka hos, masuk air. Air sampai. So mak ayah ke siapa-siapa ke yang anda tahu yang biasa berkebun dekat lereng bukit ataupun tanah gambut ke apa ke, pesanlah kat dia orang. Janganlah bakar-bakar je. Bila macam ni tengok kebun ni. So bila dibakar sampah ke apa ke, rumput kering, macam ni lah jadinya. Starting sini ni. Starting sini dia naik sampai ke atas. So pesanlah kat dia orang ya.